Okey, kita teruskan dengan kuliah yang ke berapa ni? Topik ke berapa? 9. Ada berapa topik lagi? Sudah 14 topik kan? Okey. Minggu lepas kita tengok pada pengurusan apa? Ingat tak? Bilik khas, bilik sumber semua kan. Okay, sekarang kita tengok pada yang paling crucial iaitu pengurusan murid. Nak jadi cikgu kena urus murid tak? Ada yang nak jadi cikgu disiplin? Okay, tingkah laku dan disiplin. Okay, this is the introduction. Tingkah laku pelajar bukan semata-mata isu individu, ia adalah produk struktur sosial, budaya dan institusi. That's mean apa yang sekolah keluarkan tu, sekolah dia mengeluarkan apa sebenarnya? Apa produk dia? Pelajar. Pelajar tu apa kita panggil apa? Modal insan. Ya Allah, pandai. Okay, nanti you all ni akan jadi modal insan bagi UPSI. Okay, tengok ke boleh pasaran graduan UPSI tu macam mana? Tinggi ke tak tinggi rasa? InsyaAllah. Kalau you perform, terus dia dapat jadi cikgu. Okay. Sosiologi pendidikan membantu guru memahami mengapa pelajar berkelakuan sedemikian, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Jadi apa hasil daripada tindakan daripada pelajar tu, apa yang pelajar buat tu mesti ada sebab musabab dia, faktor dia. Kenapa? Mungkin dari segi latar belakang keluarga, sosioekonomi. Apa lagi? Apa yang memain peranan pelajar salah laku disiplin? Pergaulan rakan sebaya. Lagi? Atas? Sikap pelajar. Ialah apa yang mempengaruhi sikap pelajar jadi teruk? Media sosial. Okey, lagi? Pengaruh luar. Okey, baru saya sebut tadi. Pengaruh luar, budaya luar. Okey, lagi? Apa lagi? Cikgu pengaruh tak? Kenapa awak cakap cikgu mempengaruhi pelajar, sikap pelajar? Kenapa? Pernah ke dipengaruhi oleh guru masing-masing? Pernah? Kalau cikgu tu layan awak baik, awak rasa macam mana? Nak bagi respon pada dia tu baik juga. Kalau cikgu tu garang, asyik marah, rasa best tak masuk kelas dia? Oi. Okay. So ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar. Okay, next. Disiplin yang berkesan memerlukan pemahaman tentang konteks sosial murid, iaitu keluarga. Latar belakang keluarga pun mempengaruhi. Okay. Macam saya bagi contoh mula-mula tadi, mula-mula dulu, latar belakang dari keluarga yang berpendidikan dengan latar belakang keluarga yang maybe yang broken family, apa lagi, yang mak ayah tak ambil tahu pasal anak. Berbeza tak pembesaran anak? Modal budaya anak-anak tu adalah berbeza. Okay, komuniti setempat berbeza tak? Komuniti rumah taman, rumah flat, rumah taman yang ada guard berbeza tak? Beza kan? Dia tengok dia punya kelas-kelas dia. Okay, next. Dan norma rakan sebaya. Macam you all cakap lah tadi, pengaruh rakan sebaya. Kalau dah rakan sebaya tu asyik ajar buat TikTok je. Satu lagi rakan sebaya yang ajak pergi library saja, mana lagi bagus? Okay, boleh beza kat situ. Okay, kuliah ini menghubungkan 3 fokus utama, iaitu memahami tingkah laku murid, prinsip disiplin yang berkesan dan juga strategi sokongan positif. Kita tengok dulu, kita faham dulu tingkah laku murid. Okay, konsep asas tingkah laku dalam sosiologi pendidikan. Definisi dia, tingkah laku murid merujuk kepada tindak tanduk yang boleh diperhatikan dalam konteks sekolah
yang mencerminkan norma sosial, identiti budaya dan pengaruh institusi. Pernah tengok tak orang labelkan sesebuah sekolah tu sekolah yang teruk? Pernah tak alami? Contoh, dekat tempat awak apa? Juana itu memang dia khusus untuk pelajar yang macam tu kan. Tak sekolah biasa. Dia terkenal lah dengan gangster lah. Nak tukar sekolah kan mesti tak nak pergi sekolah ni. Ada tak? Ada kan? Ada tak sebuah sekolah tu dia kalau orang dengar nama dia memang top 10 lah. Memang top 3 lah SPM baik punya sekolah. Ada tak? Kan? Dekat setiap negeri mesti ada sekolah-sekolah macam tu. Okey. Yang mencerminkan norma sosial, identiti budaya dan mempengaruhi institusi. Okay, sosiologi memandang tingkah laku sebagai konstruk sosial dibentuk oleh interaksi individu, institusi dan juga masyarakat. Kita tengok perspektif sosiologi daripada teori fungsi. Okay, tingkah laku patuh norma mengekalkan social cohesion sekolah, mensosialisasikan murid ke dalam nilai bersama. Okay, sekolah ni dia berfungsi untuk mensosialkan pelajar. Sekolah kan organisasi kan, dia ada persatuan-persatuan pelajar. Pernah tengok tak persatuan belas sabit merah? Itu adalah langkah sekolah untuk mengajar pelajar untuk bersosial, hidup dalam komuniti. Okay. Teori konflik, tingkah laku murid mencerminkan ketaksamaan kuasa. Disiplin boleh menjadi alat kawalan kelas sosial. Bagi contoh, faham tak ayat dia? Tingkah laku murid mencerminkan ketaksamaan kuasa. Apa maksud dia? Janganlah tenung je slide tu, fikir-fikir. Yang atas ni. Okey. Tingkah laku murid mencerminkan ketaksamaan kuasa. Disiplin boleh menjadi alat kawalan kelas sosial. Macam tu lah apa ni. Tak nak lah sebut kelas-kelas sangat. Kumpulan pengawas dengan kumpulan tak nak. Siapa sini pengawas sekolah? Okay. Pergaulan awak tu, kalau pelajar yang bermasalah tengok awak, dia lari tak? Tak. Nampak sangat awak ni pengawas yang macam mana. Dia tak lari, dia tak takut. Siapa pengawas dia karangan? Dah tak nak ngaku lah, ramai yang punya pengawas lah. Okey. Maksud dia kat sini, macam nak terangkan. Pengawas adalah satu kumpulan yang berkuasa di sekolah. Apa-apa pelajar yang bermasalah, dia yang akan bertanggungjawab. Bukan bertanggungjawab, kita maksudnya apa ni, dia report lah pada cikgu. Dan ada satu kumpulan pelajar tu yang sering ada masalah. Pernah tak tengok? Contohlah kelas belakang kan, mesti ada satu kuak yang memang problem lah. Okey, jadi ni kita tengok, dia tak boleh ngam, tak boleh masuk dalam kumpulan. Dia tak, macam kroni lah terpanggil. Pernah dengar kroni? Kroni pengawas saja. Kroni pelajar straight A sahaja. Yang duduk kelas belakang ni, dia rasa dia macam dia tak layak nak berkawan dengan geng-geng pengawas, geng-geng kelas depan. Okey, itu kita panggil ketaksamaan kuasa dalam institusi sekolah, dalam kalangan pelajar. Okey, faham? Okey, interaksi simbolik, tingkah laku dibentuk oleh label. Okey, pernah dengar jangkaan guru, dan interaksi harian dalam bilik darjah. Okey, simbolik. Cikgu melabelkan pelajar. Contoh nampak je muka Mika, tahu dah dia ni. Kita akan panggil, student pandai. Macam tu. Student paling perform dalam kelas, cikgu yang melabelkan dia. Padahal kawan-kawan dia tahu yang Mika ni macam mana. Okey? Contoh siapa? Syairah. Syairah dari mana? Syairah.
Student yang paling berdisiplin, saya panggil dia macam tu. Tapi dekat asrama, dekat college, roommate memang menyampah dengan dia. Okay, dia lah yang paling tak berdisiplin, paling pengotor. Contoh. Okay. Yang marah saya, Syera. Contoh. Okay. Faktor sosial yang mempengaruhi tingkah laku. Ada yang sebut keluarga tadi, latar belakang keluarga? Tak ada. Ada, okey. Gaya keibubapaan. Okey, saya cakap tadi lah, ibu bapa yang memang betul-betul didik anak-anak ni, memang hantar tuition, disiplin, memang TikTok kat rumah. Jadi kita tengok dia punya hasil, produk anak dia tu lain daripada anak-anak orang lain. Okey, mungkin anak dia akan jadi selalu kemas, selalu on time ke kelas. Okey. Status ekonomi, sosioekonomi, mungkinlah pelajar daripada B40, M40, T20 berbeza. Betul ke? Mungkin, ada kemungkinan. Okey, dan nilai keluarga membentuk asas tingkah laku murid. Okey. Rakan sebaya, tekanan kumpulan dan budaya rakan sebaya mempengaruhi penerimaan atau penolakan norma sekolah. Okey, rakan sebaya, macam cakap tadi lah, kroni-kroni tu. Okey, pengaruh rakan sebaya. Macam mana rakan tu bawa kita ke arah mana? Sebab tu pemilihan kawan tu sangat penting. Betul? Pernah orang yang berkawan dengan salah kawan tak dulu? Ada tak? Ada? Ke awak yang menjadi punca? Okey, budaya institusi, iklim sekolah, jangkaan guru dan dasar disiplin yang membentuk tingkah laku secara kolektif. Budaya sekolah. Pernah tengok High Council? Bergemain, tengok cerita-cerita. Okey, High Council tu dia ada satu budaya yang kita panggil apa? Manifesto. Siapa nak jadi ketua, siapa yang nak pegang batch tu ataupun musim tu, SEM tu, dia kena buat manifesto. Manifesto tu macam mana budaya dia? Pegang mic ke? Bertinju. Dia kena berlawan. Tu adalah satu budaya. Tu contoh. Ada ke sekolah reality macam tu? Serius lah. Lelaki. Old boy. Tak, memang ada macam tu. Memang ada satu cup lah. Zaman dulu, sekarang tak ada. Tak tahu, saya tak duduk asrama. Asrama ni macam-macam perangai kan. Macam-macam budaya. Yang perempuan pun ada kan. Kakak angkat. Yang pelik-pelik tu. Ada yang jadi kakak angkat ke? Ke yang dah pernah terangkat? Okey, jangan pelik-pelik sangat lah. Hapuskan budaya pelik-pelik tu. Okey, apa lagi? Teknologi dan media sosial. Macam tadi cakap. Apa ni? Konten. Sekarang kita dah terlampau maju. Macam-macam ada. AI ada, semua ada. Tapi apa yang mempengaruhi kita adalah konten apa yang kita tengok hari-hari. Macam yang baju pink ni, you tengok apa hari-hari? Ceramah. Mengaji. Alhamdulillah. Mukbang. Lagi? You tengok apa hari-hari? Random. Dia quality. You ada? Okey. Ni atas yang lelaki tengok apa hari-hari? Scroll apa kat telefon tu? Podcast. Jenis podcast? Sembang seram. Amboi. Yusuf. Yang belah sini, tengok apa hari-hari dekat phone? Cerita hantu. Tu anak orang kaya. Asal pegang phone je habis duit. Okey. Apa yang you tengok hari-hari tu mempengaruhi tindakan you. Contoh,
Contoh you suka tengok cerita-cerita sembang seram, Ashraf Channel. Apa lagi yang seram? Jam 12 malam, podcast-podcast yang pelik-pelik kan. You akan, macam mana cakap dipengaruhi ke kalau kau tengok macam tu? You akan jadi takut. You ada satu perspektif yang sangat overthinking. Kalau pergi jalan ni macam mana, pergi jalan ni macam mana, kan? Lepas tu kalau bunyi sikit-sikit dah takut dah. Satu lagi kalau tengok yang sekarang tengah viral tu, yang daripada Singapura, TCC. Okay, siapa yang layan benda tu? Kat tangan? Okay, nampak tak personality yang kat tangan ni macam mana? Kan? Dia ada benda yang host dua orang tu sampaikan. Okay, dia akan jadi slay macam tu. Kan? And you slay kan? You kat atas. Sama. Tak adanya Salsabila tengok benda macam tu. Okay? Apa yang you tengok tu, apa yang minat you dan akan mempengaruhi diri you sendiri. Okay? Implikasi guru. Implikasi untuk guru, tingkah laku bermasalah perlu dinilai dalam konteks sosialnya, bukan hanya dari sudut moral atau psikologi individu semata-mata. Okay, jadi kita tengok apa yang pelajar ni buat hari-hari. Apa yang macam mana dia bergaul, macam mana latar belakang keluarga ni. Okay, faham? Ada soalan untuk slide ni? Ada? Okay. Okay, teori pelabelan dan kesan Pygmalion. Apa tu Pygmalion? Pernah dengar? Tak? Tak pernah dengar? Cuba Google jap tengok apa keluar apa tentang Pygmalion. Dia ada history di sebalik tu. Pygmalion. Dia ada kisah. Kisah dongeng ke betul tak tahulah. Apa dia? Ketua kelas, apa dia Pygmalion? Siapa yang bercakap tu? N. Apa dia N? The famous Greek mythological figure who sculptured his ideal woman. Okay. Dia buat satu patung, kan? Dia buat satu patung pula dah. Patung. Dia ukir patung tu. Dan dia mengandaikan, dia selalu cakap-cakap dengan patung tu benda-benda yang baik. Dia akan dia suruh dia macam cakap patung tu suruh bergerak, wujud dalam keadaan yang nyata. And one day patung tu betul-betul takut tak? Betul-betul hidup. Saya tak tahu cerita tu betul ke cerita tu? Okay, myth. Okay, jadi benda tu kita ada orang create satu teori Pygmalion yang dia menyatakan bahawa teori ni bila kita apa yang kita keluarkan daripada mulut tu boleh menjadi kenyataan one day. Okay, contoh dia cakap, aku banyak duit lah, aku orang kaya lah, padahal tak ada sesen pun dalam bank. And one day benda tu jadi doa, kan? Betul tak? Orang-orang Muslim dia kata apa yang keluar dari mulut kita adalah satu doa. Cakaplah saya cantik, saya kaya, suami saya adalah seorang yang kaya, kerabat raja. Woi, cepat Yamin. Okay. Apa yang keluar daripada mulut kita adalah doa. Okay, teori pelabelan Baker 1963. Okay, murid dilabelkan nakal atau bermasalah cenderung menginternalisasi label tersebut dan bertingkah laku selaras dengannya. Self-fulfilling prophecy. Okay, cikgu yang labelkan murid sebagai nakal macam lagu nakal itu gatal. Okay, jadi dia hari-hari dia dengar cikgu dia cakap benda tu. Last dia apa? Betul-betul nakal ke tak? Ya, majoriti macam tu lah. Tapi kalau you ambil dari side positif, tapi jarang lah kan berlaku. Bila dia penat, dia motivate diri dia sendiri.
Tak kot. Dah lah. Okey, kesan Pygmalion. Jangkaan guru mempengaruhi tingkah laku dan pencapaian murid secara langsung. Okey. Dalam konteks Malaysia, murid dari latar belakang B40 atau kawasan pedalaman sering menerima jangkaan yang rendah dan mempengaruhi tingkah laku dan motivasi mereka. Betul ke? Betul. Yang mana dari sekolah pedalaman? Ada tak? Tak ada. Yang mana dari keluarga T20 ada tak? Tak ada. Korang ni kat mana sebenarnya? Tergantung. Tak dihisap. Okey. Kebanyakan. Okey, kebanyakan yang sekarang kan tengok kan mentality B40 lah, orang buat konten kan. Asal bermasalah je B40, asal problem buang sampah merata je B40. Pernah tak tengok konten macam tu? Jadi persepsi orang Malaysia macam tu. Sebab tu dia kata konteks Malaysia. Asal problem parking bersepah-sepah, cop parking B40. Okey ke macam tu? Okey ke label orang macam tu? T20 bagus ke? Bagus sangat ke? Tak tahu. Okey, cabaran untuk guru sedar akan bias yang tersembunyi dalam mentafsir tingkah laku murid daripada latar belakang sosial. Okey, dalam tak sedar cikgu ni ataupun saya sendirilah pensyarah, tak sedar pun kita bias pada pelajar. Contoh, saya selalu sebut Mika. Tiba-tiba Hafizuddin tu tersinggung. Dia cerita tak pernah pun sebut aku. Dia kadang-kadang bukan kita nak bias pada pelajar, kita tak sedar kan. Okey, jadi cikgu ni sebagai cikgu kena hati-hatilah. Okey, boleh? Hafizuddin saya ingat nama awak. Okey, prinsip disiplin yang berkesan. Dah Mika. Okey, disiplin sebagai proses sosial. Okay, definisi sosiologi disiplin. Disiplin bukan sekadar hukuman. Ia adalah sistem sosial yang mengawal, membimbing dan membentuk tingkah laku dalam sesebuah institusi. Tak kira lah sekolah ke ataupun mana-mana institusi. Dalam office, dalam kerja ada ke disiplin? Okay, contoh clock in, clock out kan. Lecturer pun ada disiplin. Nak tak nak kena duduk dekat kampus 8 jam sehari. Ada waktu clock in, ada waktu clock out. Walaupun se-fleksibel mana pun tetap ada arahan yang mengawal. Kalau tak ada arahan, okey ke? Suka tak? Tapi suka tak? Suka, tapi akan jadi you rasa tak puas hati dengan orang. You akan rasa apa ni, dia sailang aku ni, macam tu lah. Okay? Disiplin berkesan bertujuan mendidik, bukan semata-mata menghukum. Okay, prinsip utama disiplin berkesan, konsistensi. Peraturan dilaksanakan secara adil merentas semua murid tanpa diskriminasi latar belakang sosial. Sepatutnya, okay? Bagi disiplin tu sama rata. Boleh? Atas tu dia tak ada pengecualian. Contoh, you anak somebody, anak orang kaya. Tiba-tiba disiplin tu tak terpakai oleh you. You boleh datang lambat, you boleh tak hantar assignment. Salah ke betul macam tu? Okay, tak boleh. Ketelusan, murid faham sebab sesuatu peraturan wujud dan akibat pelanggaran. Okay, you kena explain dekat pelajar kenapa disiplin ni diterapkan. Kenapa kalau rambut panjang lelaki tak boleh kena potong? Agak-agak kenapa? Kekemasan. Lagi? Pandangan. Kenapa agak-agak disiplin lelaki tak boleh rambut panjang dekat sekolah? Perempuan okey je. Menyerupai perempuan. Lagi? Nampak kemas. Mungkin untuk saya cakap tadi lah, nak membezakan antara lelaki dan perempuan, nak nampak kemas. Lagi apa lagi?
Jaga pandangan orang, tak faham. Apa maksud pandangan orang? Persepsi diri seorang murid. Okey, kalau rambut panjang macam mana? Gangster? Ha. 1 hours later. Telah fikir dah dulu, malas nak tunggu. Okey. Apa lagi? Responsif budaya. Pendekatan disiplin mengambil kira konteks budaya dan juga keluarga murid. Okey, macam mana budaya rumah tu modal budaya. Okey, pelajar dibawa budaya daripada rumah ke sekolah. Okey, jadi kita akan tengok pelajar ni selalu on time, selalu hantar assignment, selalu siap assignment, selalu siap tugasan. Pakaian selalu kemas, tak ada masalah. Jadi kita tahu macam mana ibu bapa dia menjaga dia. Okey. Berorientasikan pemulihan, mengutamakan pemahaman dan perubahan tingkah laku berbanding pembalasan. Terang sikit macam mana tu yang last tu? Syakirin. Jarang-jarang nama Syakirin. Berorientasikan pemulihan. Pemulihan apa? Baiki. Okey. Utamakan pemahaman. Saya baca ke awak explain? Dia kena Menggaru tempat yang tak gatal. macam Apa dia? counselling. Ha? Buat counselling. Buat counselling. Okey. Explain lah panjang sikit. Garu belakang pula. Mika gatal. Dia garu dia. Astaga. Amboi, awak hutang saya yang tadi tak explain lagi. Syakirin. Cepat. Disiplin. Memanglah disiplin. Tajuk dia pun dah disiplin. Maknanya dia ni. Nyampah pula aku. Yang lain. Belah sini. Pandangan saya sebelah sini pula. Alifah, mana Alifah? Saya tahu duduk situ tadi Alifah dengan Afifah. Kembar. Cepat Alifah. Mana satu Alifah? Afifah? Oh, saya ingat yang ini. Okey, Alifah. Apa tu berorientasikan pemulihan, mengutamakan pemahaman dan perubahan tingkah laku berbanding pembalasan. Konsep apa kat situ? Kita kena faham cara bertindak seperti itu sebab apa. Sebab dari latar belakang dia, jadi dia bertindak seperti itu. Okey, Afifah pula. Lembik je hari ni. Cepat. Itu main apa tu? Mas kau paling mahal, mahal halus kan gitu kan? Halus je. Cepat. Dia compare mas pula. Kita belajar buat masalah disiplin. Kita kena faham kenapa dia buat masalah ni daripada sebab tu. Okey. Apa? Cuba explain balik. TV tu? Tak ada ingat tapi tepuk tangan betul. Okey, berorientasikan pemulihan. You nak bantu pelajar tu untuk kembali ke pangkal jalan dulu. Bagi motivasi, bagi kata-kata semangat. Berbanding you hukum dia. Okey? Judge atau judge? Okey, boleh faham? Okey, model disiplin hukuman versus pemulihan. Okey, tengok disiplin hukuman. Dia ada fokus pada hukuman saja, salah terus hukum. Okey, tak datang kelas terus rotan, tanpa tanya, tanpa selidik. Okey, mengasingkan murid. Apa maksud mengasingkan murid? Apa dia? Pinggirkan murid. Lagi?
Pernah dapat hukuman kena asing ke? Pernah? Apa sekolah awak buat kat awak? Yang saya faham lah, daripada pengasingan tu, kalau buat salah, terus kena berdiri kat depan ataupun berdiri kat Kena keluar. kan? Tanya tadi tak jawab. Okey, menangani simptom. Apa dia? Menangani simptom. Tak payah nak translate boleh tak? Geramnya. Apa yang maksudnya menangani simptom tak suka? Simptom tu apa? Okey, punca. Faktor. Macam mana nak menangani? Buat langkah kaunseling. Langkah. Stresnya aku belum tadi. Okey. Apa dia? Counselling. Langkah menangani kita. Apa dia? Langkah apa? Contoh kat sekolah. Macam mana nak menangani bully? Motivasi. Campaign. Ceramah. Ceramah lagi? Hari. Program? Program. Tiada bully. Fikir Say rasa. no to bully. Ya. Campaign. Yes. Okey. Berpotensi mengukuhkan ketaksamaan. Ya ke? Betul ke? Kalau hukuman ni dia berpeluang menunjukkan kita panggil kroni-kroni antara pelajar. Betul? Betul? Tak? Betul. Contoh. Contoh pengawas dengan murid biasa. Kalau murid biasa buat salah, cikgu terus ukur dia. Kalau pengawas, cikgu macam berjanji lagi. Okey, Pak. You. Okey, lagi contoh lain. Fresh Angel, mana Fresh Angel? Ini kelas lain. Nanti saya sebut. Natalie. Natalie mana? Oh, you. Okey. Berpotensi mengukuhkan ketaksamaan. Bias ada di mana-mana. Tahu tak? Boleh jawab? Tak boleh jawab? Ish. Okey, contoh cakap tadi lah. Contoh pelajar yang selalu dihukum dalam perhimpunannya yang kena rotan ni muka dia je. Okey, dia jadi satu persepsi kat pelajar lain. Dia tu adalah pelajar yang bermasalah. Padahal cikgu tak soal sedikit apa yang faktor-faktor di sebalik masalah yang dia bawa tu. Okey? Okey, disiplin pemulihan fokus kepada tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Semualah. Okey. Cikgu kena bertanggungjawab kat murid tu. Kenapa murid tu berkelakuan sedemikian. Kena soal selidik. Ibu bapa pun kena bertanggungjawab. Bila dah cikgu report kat ibu bapa anak ada problem, ibu bapa kena ambil satu inisiatif untuk jaga anak dia betul-betul. Okey. dengan bahasa yang mudah lah, jaga betul-betul anak kau. Okey. Melibatkan komuniti sekolah. Disiplin pemulihan. Komuniti sekolah. Tadi dua asing dengan murid. Kalau hukuman, kalau pemulihan ni dia melibatkan komuniti sekolah. Kiranya semua orang bertanggungjawab. Okay? Menangani punca tingkah laku. Tadi menangani simptom je. Nak hapuskan habis-habisan bully. Pindahkan murid yang problem ni ke sekolah lain. Bila tak ada murid tu aman sekolah. Macam tu lah. Okay, itu hukuman. Kalau menangani punca tingkah laku ni, kita selidik apa yang menyebabkan bully tersebut. Okay, kita try
hapuskan punca-punca tu. Contoh tadi manifesto. Sebab tu lah selalu ada bully. Sebab ada satu budaya manifesto. Okey, jadi sekolah bila dia tahu benda tu, dia perlu buang semua budaya tu. Okey, menggalakkan kesaksamaan. Jadi semua orang kena bagi kerjasama yang bagus. Cikgu ke, murid ke, pihak pentadbir. Okey, perspektif fungsi disiplin perlu untuk ketertiban dan sosialisasi nilai. Konflik, murid dari latar belakang susah dan kumpulan terpinggir cenderung menerima hukuman yang lebih berat berbanding rakan-rakan. Macam Mika cakap tadi, kalau pengawas buat salah, tak apa, bagi nasihat. Tapi kalau pelajar yang biasa, terus je rotan. Okey, interaksi simbolik. Cara guru mendisiplinkan memberi mesej tentang identiti dan nilai murid. Okay, ada soalan tak? Okay, strategi sokongan tingkah laku positif. Okay, Positive Behavior Support, PBS. Pendekatan berasaskan bukti yang mengutamakan pencegahan, pengajaran kemahiran sosial dan juga peneguhan tingkah laku positif. Okey, jadi cikgu ni dia punya tugas adalah sebagai motivator. Okey, dia menggalakkan murid tu mencebur dalam bidang-bidang program-program yang bagus lah. Contoh, ada 2-3 orang murid ni selalu bully kan. Instead of you hukum dia, tapi you panggil dia, suruh dia join aktiviti. Okay, jadi macam dia sibuk benda lain, dia tak hirau dah benda-benda yang dia buat dulu. Okay, macam-macam lah, you kena kreatif lah as a teacher. Okay, berakar umbi dalam perspektif fungsi, iaitu membina iklim sekolah yang kondusif untuk semua murid. Jadi kita kena refer back to fungsi sekolah ni untuk apa sebenarnya. Okay, untuk melahirkan modal insan. Okay, tier kita ada, kalau nak penatnya. Okay, pendekatan sokongan tingkah laku positif dia ada tiga tahap ataupun 3 peringkat. Yang pertama tier 1 iaitu semua murid. Jadi peraturan, disiplin, semua benda itu kena sama pada semua murid, terpakai untuk semua murid. Semua murid perlu tahu apa disiplin yang kena patuh, kenapa benda tu dia kena patuh. Okey, faham? Okey, peraturan bilik darjah yang jelas, rutin harian, pendekan positif. Okey, tier 2, murid berisiko. Contoh murid berisiko, nakal. Okey, bimbingan kumpulan kecil, pemantauan tingkah laku, program mentor rakan sebaya. Okey, kita ada mentor-menti kan? Ada. Mentor-menti tu siapa mentor? Cikgu. Ada tak mentor rakan sebaya? Yang kakak angkat semua tu. Okey. Dia, kalau mentor rakan sebaya ni mungkin senior, dia akan jadi mentor kepada junior, pelajar-pelajar yang baru masuk. Macam itulah. Okey. Jadi bimbingan kumpulan kecil ni kumpulan yang contoh berkawan dengan pelajar yang nakal, tapi dia tak nakal pun, dia ada possibility untuk ke arah tersebut. Okay, so ini adalah langkah-langkah berjaga. Okay, tier 3, murid berkeperluan tinggi, iaitu pelan intervensi individu, kerjasama dengan kaunselor dan ibu bapa. Yang ini memang problem lah, pelajar yang selalu buat masalah. Jadi kita kena kerjasama dengan ibu bapa, call ibu bapa, buat program dengan PIBG, macam mana nak mengani masalah-masalah tersebut dengan kaunselor pun. Okey, ada soalan untuk di slide? Tak ada. Ada tak? Okey, strategi praktikal dalam bilik darjah, peneguhan positif. Okey, kita iktirafkan dan raikan tingkah laku yang baik secara terbuka untuk membina budaya positif. Okey, perjanjian bilik darjah, murid terlibat dalam pembentukan peraturan, meningkatkan rasa pemilikan tanggungjawab sosial. Sebab tu kita ada jadual tugasan semua tu kan. Jadi murid rasa ini adalah kelas dia, jangan
Jangan kacau kelas dia. Okay, dia kena hias kelas, buat apa lagi, jaga kebersihan. Dia ada rasa tanggungjawab. Okay, pembelajaran emosi sosial, social emotion learning, betul, mengajar kemahiran regulasi emosi, empati dan penyelesaian konflik sebagai sebahagian kurikulum. Dalam kurikulum tu kita kena masukkan elemen-elemen ni secara langsung ataupun tidak langsung. Komputer pun. Okay. Tangan tu gatal. Okay, next. Hubungan guru-murid yang positif. Okay, asas kepada strategi murid yang rasa dihargai lebih cenderung mematuhi norma sekolah. Sebab itulah cikgu ni kena adil, kena jadi role model, kena tak ada sikap bias dalam kalangan pelajar. Okey, pelibatan ibu bapa dan komuniti, kolaborasi antara sekolah, keluarga menguatkan konsistensi tingkah laku antara dua persekitaran. Contoh, you buat program atasi buli. Ibu bapa datang, penceramah luar datang. Okey, itu adalah kolaborasi antara komuniti. Okey, kesimpulan. Tak nak lah. Okey, yang lain, you all. Ni yang baju hijau si cantik manis ni, bagi kesimpulan sikit untuk kelas hari ni. Nama apa ni? Risi. Kesimpulan. Apa yang you dapat untuk kelas hari ni? Mika, you kena ulang apa yang dia cakap. Kesimpulan untuk topik ini, kita dapat memahami macam mana tingkah laku murid itu bentuk, terutamanya muridlah di sekolah. Biasanya tingkah laku murid ini dia akan lebih terbentuk di sekolah sebab salah satu faktor tingkah laku murid itu dari cara guru itu mendidik. Jadi atasi tingkah laku murid itu menjadi tidak baik. Peranan seorang guru itu pentinglah. Okay, sekarang you sebut pasal guru. Okay, thank you, Risi. Ada nama yang nama pelik tu, Zarifayani. Okay, tambah sikit apa yang refleksi untuk kelas hari ni selain apa yang dicakap. Alifah yang kena ulang apa yang dia. Hari ini kan disiplin. Iaitu yang jadi satu isu utama di sekolah. Dan bagi saya isu ni dia akan berterusan sebab isu yang sukar untuk diatasi walaupun pelbagai langkah yang telah dilakukan, dia tetap berlaku. Sebab dia bukan disebabkan oleh rakyat sebaya saja, tapi dia disebabkan oleh diri dia sendiri yang dia belajar dari luar. Okay. So, sebagai guru, bakal guru, kita perlu belajar cara untuk berkawan dengan dia dan memahami dia supaya dia bukanlah kuranglah daripada jadi seorang yang kurang. Okay, saya cakap cikgu ni perlu belajar cara nak tangani. Okay, good. Salsabila lah. Okay, Zudin, dengar. tingkah laku murid ni dia bergantung
Okay, thank you. Syakirin. Okay. Syakirin, lepas tu nanti Hafizuddin. Standby. Apa yang dapat untuk kelas hari ni? Jadi kita perlu Ya ilah. kita beza apa hukuman dengan pemulihan ni kita jangan terus hukum murid tu kalau dia buat salah, contohnya terus buang sekolah dia, kita kena pulihkan dia dengan bimbingan kaunseling. Good. Afif. Awak lah. Awak. Maksudnya kita nak atasi tingkatan murid yang bermasalah tanpa menghukum. Tanpa hukum. Kita buat apa? Dengan cara ni lah, pemulihan. Pemulihan. Letak pusat pemulihan. Kan? Apa contoh pemulihan yang ada kat sekolah? Kaunseling, kempen, buat face to face dengan budak yang masalah. Lepas tu tanya masalah dia. Okey. Ada lagi yang nak tambah? Yang rasa macam kenapa tak tanya aku? Ada tak? Ada? Faham semua? Faham. Kalau keluar exam boleh jawab? Boleh. Forum dah boleh dah jawab dah? Saya nak tutup pagi ni. Okey. Itu sahaja kita punya topik hari ni. Kita teruskan kepada apa? Presentation.